Guys, korang teringin nak makan ikan bakar dekat area Shah Alam ni? Selamat datang ke Warung Cita Rasa Abah. Alright, bang. Kalau 4 orang makan, menu apa ada bang? Kalau share out bang? Kalau dia ini 4 hingga 7 orang makan. Oh, 4 hingga 7 orang makan. Masakannya ini sambal, berderaja, batemik, kamyong. Langkas, siapa? Bang, saya nak add on belangkas boleh bang? Boleh bang. Kat sini aku makan dalam 5 orang. So aku ambil set keluarga untuk 5 orang makan. Lepas tu aku add on belangkas. Aku nak try makan belangkas. First time ni nak makan ni. Sumpah kalau korang datang dekat warung Cita Rasa Abah ni kan, korang memang kena order set family ni. Lepas tu add on belangkas. Korang takkan menyesal, serius. Ini adalah dia orang punya signature dish. Tu udang besar mana udang ni. Selain daripada share out yang korang tengok kita makan tu kan, dekat sini ada juga share out yang paling murah, starting daripada harga RM49.90. Ataupun korang nak set kenduri yang betul-betul makan puas hati, terus kenyang, terus terbaring, ada juga. Harga dia murah saja, hanya RM259.90. Mana korang nak dapat set kenduri macam tu bawah daripada 300? Dah murah dah tu untuk harga share out. Okey, pada orang Shah Alam yang malas nak keluar tapi nak makan warung Cita Rasa Abah ni, jangan risau, tak perlu pun korang nak walk in. Sebab apa? Diorang ada juga deliver kat sini. Kalau korang nak delivery sampai dekat rumah korang pun boleh juga. Dia tak semesti ada share out je, nak ala carte pun ada juga kat sini. Okey, kepada untuk student-student yang nak datang makan kat sini, korang boleh datang order set ala carte.